Saja boleh je. Yang ni okey, saya bagi tahu. Yang ni kita masih di Rasa Jaya lagi. Masih di Rasa Jaya lagi. Perkembangan kita masih lagi jauh. Perjalanan kita sekarang jam apa? Cepatlah jam 4.28. Duduk lah. Masya Allah. Si ada tempat letak barang semua. Best kan? Kalau ni saya tekan ni dia berhenti. Tu ada orang nak turun kat flat. Stesen seterusnya. Flat Rasah Jaya. Next station Flat Rasah Jaya. Okey, apa kau main lagi terbaik kan daripada Singapura. Canggih kot. Ni. Kat depan. Ni lah station. Station Flat. Flat Station. Orang tu tak nak naik ke? Tak, dia tak naik. Boleh. Duduk belakang lagi best weh. Serius, duduk belakang macam dekat Singapura. Luas tu. Kan? Stesen berikutnya Masjid Rasah Jaya. Next station Masjid Rasah Jaya. Lepas ni korang dah tahu kan timing dia semua. Suku-suku. Tu. Dia lambat ni sebab jam kat jalan besar. Dia di PD bas ni. Tu N53 Terminal 1 ke Port Dickson. Dia dari Port Dickson lalu rantau. Lalu jalan lama. Tak ada, dia pusing jauh-jauh. Bawa bas ni dia punya central dia dekat Terminal 1. Ni tadi kalau aku beli Aicha, kadang-kadang aku naik bas, aku berhenti lah kat sini. Tekan stop lah. Ni Aicha. Dia sampai lalu depan rumah korang. Kan canggih lah macam Singapura kan. Macam Singapura lagi canggih dari Singapura. Alhamdulillah tu aku nak. Ada iron. Ada iron. Ada iron. Lepas ni korang boleh pergi Fidau. Fidau tutup. Ni selalu aku makan. Mamak ni. Ni rasa tu flat gym. Betul ke sebelah Aicha tu abang Angkir cakap tadi? Gym dulu. Gym 3 tingkat. Gym besar. Mana pergi gym tu sekarang? Covid. Covid. Prima N31 kita N53 lalu ni. Rahang. Pejabat pos Rahang. Korang boleh lah kau nak pergi pejabat pos Rahang kan? Akil buat video lagi Kil. Ni. Majulah rasa. Tapi yang aku tak puas yang tak maju kau tahu kiri ni Kil. Bahaya ni Kil. Kenapa tu? Gaung. Kau tahu tanah runtuh. Dia dah betul lah tengok. Betul balik tu. Lepas tu kiri ni highway macam Shah Haleh. Kurang lah. Apa yang risau? Kalau baiki-baiki jalan masa tu 48 jam pun macam kat Jepun. Betul. Station yang ni nama dia kau tahu mana gym tu? Ni ada gym lagi satu. Fokus. Mata anda. Okey, lepas ni atas ni kedai gunting rambut Bob. Atas ni ada gym. Gym ni masuk RM7. Sabar, kedai gunting tu atau kedai gunting rambut Bob. Tu lah gym. Gym. Itu kedai belik. Ya, gym. Amar dah pergi. Amar dah pergi gym. Amar tu. Kalau kita pergi PD kita nampak gym Mr. Cupak tu yang RM10. Okey, boleh. Mr. Cupak. Tak okey. Coffee. Saya gym box tu tak okey lah. Dia orang mana? Dia orang Rasa. Tapi hari ni dia pergi gym kat Rembau. Saat gym Rasa tutup kan. Tak ada resti ke dia? Tak ada resti. Ni Gym apa? dulu ada kedai jual capati kat situ. Cuba teka ni kat mana? Gym open Sini lah jalan Bukit Mewah. Bukit Blossom. Saya ada pasal ada kedai nasi goreng kat situ. Kedai nasi goreng. Tak halal. Tak halal. Sedap nampak nasi goreng. Ramai tu. Kalau malam ramai tu. Dia sedia. Aku pernah try nak pergi. Tengok ada anjing kat depan. Ini SMK Bukit Mewah. Kau nak buat aktiviti. Siapa? Saya lebih suka Seruman 3. Sini ramai sangat orang. Dia bisa canggih bang sekarang. Canggih. Kau tengok dewan sekolah dia besar kan. PIBG bayar tu. Ni skot Rahang. Taman apa panggil tu ada tulis. Taman apa? Taman Bukit Mewah. Taman Ujung. Sini banyak taman lama-lama. Peacock Palace kat sini ada. Betul. Peacock Palace. Apa tu? Kedai India kahwin. Kat sini ada kedai veterina. Atas ni banyak taman. Ni lah Jalan Rahang. Yang ni Taman Bukit aku dah lupa. Blossom. Atas ni lah Blossom. Ni lah Hawker Center. Ni kanan kau Hawker Center dia. Ingat kan? Chinese lah.
Okey, buatlah video okey. Status. Saya tak bawa. Mata bawa orang. Shah Alam punya bas kau pernah naik tak? Sama macam ni? Oh tak nak. Macam ni ke? Bas repeat tak pernah naik. Bas pizza. Adik Ni bus stop ni kalau pagi-pagi mesti ada nyonya-nyonya naik. Kat kiri ni ada kuil Taman Bengali. Kiri ni dia Taman Bengali. Apa dia? Apa? Dulu ada gym kat sini. Gym Mr. J. Sini banyak gym tapi banyak teman saya. Biar saya nama awak, alamat saya biar saya kumpul kan. Nak tak kat Shah Alam? Okay, abang korang kan dah nak habis study. Ni kau nampak tu ni fokus ada Mr. J Fitness. Tu atas tu. Tu Mr. J Fitness. Tapi dah tutup. Ada Big Ten. Ni ada orang naik bas. Amale naik bas. Yo, macam mana? Kami stop lah. Ini famous lah. Kenapa boleh berhenti? Ya, sini tak ada bus stop. Memang boleh stop. Boleh stop. Bas ni best. Sekali naik RM1.50. Sekali naik RM1.50. Ya, satu saya kalau hipo subsidi. Ni sungai. Sungai ni kalau banjir jam ni boleh tenggelam pun. Tapi jarang. Saya jual besi buruk. Kau ada surat khabar lama kan? Kau ada kertas kan? Korang jual kat sini. Kalau ada kertas-kertas assignment korang, banyak ambil ni. Ni pejabat pos. Dekat pos Rahang. Yang tu kilang biskut tu dah ada tahun 1960. Cikgu saya cakap. Lama. Sebelum Hari Malaysia dah ada. Sana kanan Senawang. Gila zombie. Kanan Senawang. Kau nak pergi Senawang dekat. Betul-betul. Kau Kalau nak pergi Kuala Pinang tu ada situ. bagus. Ada kilang zombie. Kilang biskut. Kilang biskut zombie. Kenapa zombie lah? Ada cerita Mamat Khalid. Kiri ni taman lama. Ni taman apa tak, tapi sini ada kedai babu. Sedap je dia punya capati. Babu. Kedai babu ni kedai apa? Jual capati. Oh. Kiri ni taman lama. Magnum, kedai Magnum. Food spots ada. Toto Sports. Ni taman lama, kampung Semarak. Sini kampung. Tu boleh berhenti. Sebab orang sini semua faham timer bas. Mana boleh berhenti? Dah tak ada nak. Ni tahun 1960-an. Ke jalan ni dah lama ada. Atas ni KTM. KTM nak pergi Senawang. Saya naik KTM lalu sini. Ni Brunei Darussalam. Salam ke? Atas ni komuter, jadi sana Senawang. Pasti berhenti kat stesen KTM komuter. Masih berhenti ke? Bas dekat stesen komuter. Satu saya selalu naik bas tu, saya naik komuter. Nanti kalau pergi Pimpinan UMNO, kiri ni masjid ni. Apa panggil tablik. Kanan tu tempat diorang tidur. Ni tablik. Sedap weh. Babu sini pun sedap, capati dia. Halal lah tablik. Masjid tablik Pakistan boleh. Tablik punya, Persatuan Tablik. Ni tengok kanan ni bangunan MBS sana. Belakang kita. Majlis Bandar Raya Seremban. Situ dekat Seremban ke? Ya, sana lah. Pusat Majlis Bandar Raya Seremban HQ MBS. Depan tu bangunan lama. Dah jadi majlis Majlis Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Negara. Main selain Majlis Agama Islam ni Hal Ehwal. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, JHEAINS. Dekat tu bangun apa namanya? Ya. Dekat belakang rumah itu bangun apa? Bukan ada Tu Wisma Negeri, Pejabat Menteri Besar. Ni kan Bas N03 Batu Kikir belakang kita. Semua akan bertemu dekat sini. Jalan besar. Depan ni Batu Kikir, belakang kita. Jabatan Bosi. Dari Batu Kikir. Bas ni memang fokus kat Terminal 1. Saya bersih ke kanan. Kalau sikit ni ke Rahang kan? Ke Rahang. Ni Rahang kan ni. Rahang besar. Lepas tu kanan ni ada Maybank. Kita tahu dah. Bagus dah. Saat kawan dia cakap. Dia pergi mana ni? Kalau tak turun ni? Kalau saya tidur. Jangan tidur. Ya. Saya kat Abu Dhabi pun tak ada announcement cakap stesen berikutnya. Dia tu pusing. Dia akan berhenti Terminal 1. Di Terminal 1 dia pergi PD balik rumah saya lah. Bas saya nanti kita pergi Terminal 1. Saya tunjuk kat awak. Macam-macam laluan ada. Ni kan KTM. Ni lah KTM. Terminal 1 naik ni. Kalau saya nak pergi KTM nak pergi KL, saya tekan loceng. Turun dekat sini kiri ni awak tahu. Komuter. Saya nak pergi Pimpinan UMNO ni macam ni lah. Tunggu bas 100% public transport pergi KL. Sampai sini. Sampai sini. Bagus kan? Kau tak tahu sampai ni kiri ni KTM, stesen KTM Seremban pergi KL. Siapa yang naik? Korang berhenti nanti bas ni berhenti. Kalau ada orang berhenti lah. Kalau tak ada orang tekan loceng dia terus.
Ha. KTM Ha. senang kat tu. Sebab apa tahu? Semua bas ni bersambung kat KTM. So orang dia tahu. Orang yang tak ada rumah, tak ada kereta, tu Seremban Central. Ya Allah, bangganya aku jadi orang Seremban. Dah ada Seremban Central lah. Tapi ni tak lalu kat rumah kita tadi kan? Lalu. Lalu rumah kita tadi. Ya, bas ni dari rumah korang. Tu aku pelik korang tak lalu. Tak pernah naik. Sebelah So kena pergi rumah sokok lah jauh. tak. Bas ni lalu yang bus stop korang. Kau pasal tak rumah kau ada bus stop? Okey. Ha. Nanti dia pergi PD. Tak. Pergi sana PD. Cerita. Oh Seberang. kena seberang sana kan dia. Oh kena seberang rumah Keliong kan? Dari PDM. Bas ni di PD. Betul dari PD. Sampai Seremban. So kalau nak pergi ke sini kena nak pergi seberang Sampai kan? sini kau nampak bas spam. Seberang Keliong. Sampai sini aku renew SSM gym aku kat sini lah. Senang lah. Aku dengan Hakimi tekan je loceng. Tu je buka pintu, melintas jalan. Tapi kau tak naik bas lah. Tak payah. Baru kau tahu kan, senang kan. Masa tu dah ada ke bas? Dah weh, dah ada. Dah 3 tahun benda ni dah ada lama. Masa warna biru. Kawan berapa Kau persen? orang je tak naik. Kawan aku dulu aku sekolah KGV tadi. St. John. Kawan aku yang ajar, kata Zik kau naik bas ni. Zik Anima 3 lalu depan rumah kau orang. St. John. King Kau John. tahu bas ni sampai ni. Tahu semua bas pergi sini. Sampai dalam bandar. Tu aku pelik kau orang tak naik. Ni lah Terminal 1. Anima 4 pergi tempat lain. Ni Terminal 1. Kita pergi mall. Tak, saya tunjuk awak. Dia akan masuk dalam. Kita pergi sampai di bus station. Saya tunjuk ke awak. Ni bus stop. Maju kan. Kenapa nak sesat? Jangan sesat kat sini. Jalan kaki. Kita orang jalan dari SSM tu sampai pasar. Aku pasar besar. Ya Allah, kau nak kenapa? Jalan. Saja. Jatuh nak cari makan. Tak tahu bas Kita orang masa tu tak apa, baru datang Seremban. Kita tak tahu kat mana. Kau pun tak tanya. Kita orang naik. Masa tu kita naik. Tak kenal. Dia pergi Terminal 1. Yang ni KM Plaza, cari baju Melayu semua kat sini. Saya kalau kerajaan pun dikekalkan. Macam ni kan. Bang gereja bang. Orang gereja. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ni sekolah St. John. Aku sekolah Bukit ni King George sana. St. John. Ni St. John. Methodist. Ni Mall Pavilion. Orang pertama kat Seremban kan? Dulu ni paling maju lah. Seremban dulu maju. Mak Hakimi ni lah dekat sini. Dengan bapak dia. Kerja? Tak, apa panggil tu. Jumpa dating. Alamak. Kanan ni Seremban apa entah gateway. Kau terus je. Ada pejalan kaki. Bangga kan. Oh. Lepas ni pusat apa bayar cukai. LHDN. Basnya dia akan parking kat Terminal 1. Macam mana yang EV tu? Aku pernah naik yang EV tu. Tak pernah. Oh. Anima 3 tak guna EV. Yang guna EV Seremban 2. Animal 3. 53 Rasah. Jalan Rasah. Rasanya bas kecil lah. Nanti awak tengok. Sampai sana bas semua besar-besar. Kapas bang saya naik AV boleh? Boleh. Okey Tak boleh. Sebab dia tak lalu Rasah. Okey. Oh betul. Aku pelik tu lah. Orang kalau dah tahu nak naik bas, naiklah bas pink ni. Ni tak payah parking kau tengok. Diorang parking bahaya weh. Parking belia. Sekarang kita kat Terminal 1. Betul-betul dalam Terminal 1 ni kan? Betul. Ni lah korang tunggu tu. Aku pelik korang bawa kereta semua kita Terminal 1. Benda ni sampai depan pintu. Masya Allah. Aku nak pergi Singapura macam ni lah. Aku tunggu bas pink dengan Hakimi. Kat sini. Singapura. Singapura apa naik bas pink juga kan? Mula dia tapi dengan dia hari tu tak. Sebab apa nak cepat tu. Mak. Oh, 4 pagi lah tak ada. 4 pagi tak ada bas. Ni orang kau tak banyak. Kau Mana ni? tak dia parking ada. Video ni? Sampai depan. Tu aku pelik korang naik kereta, naik Grab pakai. Dah sampai. Ni besar.
Tu yang 31 GPD juga tapi lalu Spring Hill. Dah sampai. Ya, besar. Yang ni besar. Turun lah. Yelah korang ni. Cok, mari. Dah sampai. Okay, kita dah sampai Benyawan. Alhamdulillah. Kalau kau nak buat card free, kau pergi sana. Terminal 1, Port Dickson. Okay, selfie. Okay dah.